Bincang Selangor. Okay, saya sebagai student, saya menyokong OASA ni untuk membantras abuse cyber. Saya sebagai pelajar sendiri pun selalu terkena kadang ada send link bantuan dengan pakai nama kerajaan dan sebagainya. So bagi saya benda ni sangat tak best lah, sebab saya student kadang-kadang terdesak akan perlukan duit. So kita kadang-kadang tertekan, ada terpengaruh, terus dapat call bukan-bukan kan. So sebagai pelajar, saya menyokong kerajaan. Pada pandangan saya, akta ni memang patut ditubuhkan sebab kalangan skamer tu bukannya calon-calon orang, kadang bermula daripada kalangan daripada sekolah sendiri. So bila tak ada benda-benda ni, diorang akan terus buat sampai diorang besar. So benda ni tak bagus lah untuk komuniti kita. So saya menyokong penuh. Pada pendapat saya, kerajaan mengadakan akta ONSA ni sangat bagus kepada kami semua. Sebab semakin hari semakin banyak skamer membuatkan kami semua rasa bimbang. Saya rasa kalau ada akta ini, harta benda kita boleh dijaminkan dan boleh mengurangkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain menyebabkan kerugian daripada kita. Saya rasa sangat baguslah bagi kami semua rakyat Malaysia. ONSA ni bagus untuk rakyat Malaysia dapat ditipu oleh skamer. Saya menyokong kerajaan Madani yang dipimpin oleh Perdana Menteri kita